Assalamualaikum, saya Abang Sufri daripada MHO Malaysia International Humanitarian Organisation mewakili seorang mangsa sindiket penipuan pinjaman Ahlong. Pada malam ini kami telah menemani mangsa untuk membuat laporan polis di Balai Tun Razak Kuala Lumpur dan beliau merupakan mangsa sindiket penipuan Ahlong yang mana telah melanggar Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 Seksyen 5/2. Saya mangsa penipuan Ahlong dan saya sebenarnya dah bayar lebih daripada apa yang saya dapat dan sehingga kini masih lagi dikejar untuk bayar lagi yang saya rasa ini sesuatu yang tak boleh dibiarkan, dah melampaui batas dengan mereka yang tidak mengikut undang-undang. Jadi saya ditemani dengan tim MHO pada hari ini hadir untuk membuat laporan polis untuk dengan harapan supaya pihak PDRM dapat membuka kertas siasatan untuk kes saya di bawah Akta Memberi Pinjam Wang 1951 5/2. Jumlah yang saya dapat dalam 32,000, jumlah yang saya dah bayar melebihi 46,000 dan masih lagi dituntut dalam anggaran 17,000. Jadi saya mengambil keputusan untuk hadir bersama tim MHO yang banyak membantu, alhamdulillah. Saya harap kes ini dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Sekali lagi kita mengharapkan kerjasama dan juga tindakan yang sewajarnya daripada agensi-agensi penguatkuasa yang berkaitan dan semoga sindiket penipuan Ahlong ini boleh dibanteras dengan lunas undang-undang yang betul. Terima kasih.